3D patch, 3D UV patch. Okay, kita akan tampal pada baju microfiber. So ini adalah baju microfiber, baju lama tahun 2024. Okay, aku akan tampal dekat sini, belah tepi ni. Alright guys, kena ada baju, setrika. Ni aku menggunakan setrika HBT Ron. Lepas tu kertas pelapik. Dan juga 3D UV patch. Okay, so kali ni aku nak ambil yang 3 div punya. Kita tengok. Kita buka. Okay, buka. Letak tepi dulu. Pastikan baju di iron terlebih dahulu. Okay, so kita akan tampal dekat sini lah logonya, dekat sikit. Dah panas. Okay, tempat yang panas tadi letak, bagi elok. Okay, kita tekan kat sini. Ambil kertas pelapik. Okay, pastikan betul. Dan ambil setrika, kasih teruk. Tekan. Okay, maybe dalam 10 ke 15 second jugalah tekan. Biar dulu. Dan tengok. Okey. Dah okey dah kalau macam ni. Dia dah melekat. Pastikan dia tak ada lubang, ada ruang. Saya biar dulu. Biar dia sejuk. Itu je cara dia. Okay guys, nampak? Elok je tampal. Nak buka pun susah. Okay, boleh dibasuh, tak ada masalah. Berminat, PM tepi Roger. Okay, bye. So guys, ni pun salah satu juga aku tampal pada baldu. Okay, ni baldu. Korang boleh tengok sendiri. Okay, dia punya material dia. Okay, tak boleh buka ni. Dan timbul. Sesuai kalau korang nak letak atas folder yang baldu, kan, nak letak 3D UV patch ni pada baldu, macam file folder dan sebagainya. Okay guys, itu je.